Dan hai kawan-kawan. Hari ni Mama ajak Alif dan Sofia buat eksperimen sains. Sofia, cepatlah. Mama nak buat SP. Eksperimen lah Alif. Macam yang Alif buat kat sekolah tu. Ha, Alif tahulah. Jomlah Sofia. Ya Alif, jom. Mama, say hi. Hai semua. Mama, hari ni Mama kata nak buat eksperimen sains. Macam mana tu? Ha, Alif dan Sofia. Dalam kotak ni, Mama dah sediakan bahan-bahan untuk eksperimen. Kejap lagi Mama bagi tahu cara-caranya. Yeay! Kawan-kawan, ni bahan-bahan untuk eksperimen hari ni. Botol air kosong, pewarna, cuka, soda bikarbonat, chopstick, kertas bentuk koin dan belon. Alif, belon tu bukan untuk ditiup lah. Maafkan Alif, Mama. Itulah Alif. Mama, kita nak buat eksperimen apa ni? Ha, kita nak buat eksperimen tentang udara yang boleh mengembangkan belon tu nanti. Okey, mula-mula masukkan cuka dalam botol. Lepas tu masukkan beberapa titik berwarna merah. Alif buatkan. Hati-hati ya. Mama, tengok ni. Tangan Alif. Tangan Alif berdarah. Drama betul lah Alif ni. Lepas tu, kacau dengan chopstick tu perlahan-lahan. Biar cuka dan pewarna tu bercampur. Macam ni ke, Mama? Ha, pandai pun Alif. Lepas tu, masukkan soda bikarbonat dalam belon tadi. Sofia tolong Alif ya. Baik Mama. Lepas tu, Alif tarik belon tu dan masukkan ke muncung botol. Okey. Lepas tu, cuba Sofia angkat dan goncangkan belon tu perlahan-lahan. Sampai soda bikarbonat tadi masuk dalam botol. Wah! Terbang! Mama, seronoklah buat eksperimen tu tadi. Ha, nanti Mama ajak eksperimen lain lagi kalau Alif dan Sofia nak. Nak, mestilah nak Mama. Ha, kan dah pecah. Alif ni. Okeylah kawan-kawan, kita jumpa pada vlog yang lain pula ya. Awesome.